Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh tak saya nak test energi sikit? You know? Apa khabar Pro BSN? Okay. So, saya tak expect ramai macam ni. Okay. Siapa dekat sini? So, topik kita pada hari ni, kita fokus on marketing on TikTok lah. Ada dekat sini yang saya dah tahu yang dia memang dah guna dah platform TikTok tu, ataupun dia baru-baru nak cuba, ataupun tak pernah guna langsung. Boleh saya tahu tak siapa yang dah guna platform TikTok dekat sini? Dah pernah starting buat live, ataupun dia buat konten dekat TikTok? Boleh angkat tangan tak? Saya dah tahu. Ramai? Konten ada dah? Maksudnya post video, cuma live tak buat lagi? Sekali je. Okay. So hari ni saya just lebih kepada nak kata mengajar pun boleh jadi, nak share pun boleh jadi. Okay, saya tak rasa saya ni maksudnya yang terlampau perform, cuma ada sedikit ilmu yang saya boleh kongsi dengan semua, mungkin yang boleh bagi manfaat kepada semua. Okay, so boleh tak saya nak minta satu, sepanjang saya share ni, saya nak two way communication, boleh? Saya jawab apa, saya tanya apa jawab, boleh tak? Okay. So sebelum kita nak mula, saya nak buat satu quiz sikit lah. Sebab kita hari ni kan tema pasal World Cup. Okey, ada hadiah. Tapi seorang je dah. Ni, saya nak bagi apa ni? Okey. Saya nak tanya soalan pasal World Cup. Satu soalan je. Dua soalan, sorry. Tapi itu satu pemenang je lah. Dua soalan. Saya nak bagi je ni hadiah ni. Geng lelaki mesti tahu. Okey, siapa yang nak jawab, dia angkat tangan. Okey, so soalan pasal World Cup. Soalan dia ada dua. Soalan yang pertama, siapakah tuan rumah untuk World Cup tahun ni? Ustaz, nak jawab angkat tangan. Okey, yang kedua, final buat kat negara mana? Jawapan yang kedua ni ada dekat jawapan yang pertama. Sebab final pun mesti dah buat kat tuan rumah, betul? Okay, ada tak siapa-siapa nak jawab? Soalan pertama, yang saya ulang lagi sekali ya. Tuan rumah World Cup untuk tahun ni. Apa nak jawab? Okey, soalan pertama betul. Yang kedua, final buat kat negara mana? Antara tiga ni. US kot. Kot tu tak confident tu maksudnya. Confident? US. Confident eh? Okay, berikan tupat betul. Boleh tak terima kasih kan? So World Cup tu ni saja share lah, dia ada 3 negara tau. Tapi US paling banyak lah sebab main dekat banyak seri US. Sebab tu final pun buat dekat US. Alright. So tajuk kita, saya letak tajuk My Journey lah. Sebelum saya nak share tu, saya nak perkenalkan diri yang mana tak kenal saya lagi. So nama diberi Muhammad Azli binti Anwar. Saya lahir 2 April 1995. Status sudah berkahwin, seorang isteri dan 2 orang cahaya mata. Saya memang asal orang Penang. Ini saya punya latar pendidikan. Saya degree sains sukan dekat mana? Dekat UiTM Perlis. Ada orang Perlis kat sini tak? Okay. So saya dapat kode Prudential 26 Oktober 2020. Right. Okay. Ini saya punya introducer. Kenal siapa? Oh, saya. Okay, suspend. Tak kau orang lagi. Kita tunjuklah yang kita review yang sebenar. Introducer saya dekat belakang, boleh tak bagi one clap? Abang saya sendiri Muhammad Zaudian binti Anwar. Okay, saya cerita sikit Saya dulu, siapa dekat sini yang sekarang dia jadi agent kan? Dia memang rela hati ataupun dia masuk dipaksa ataupun dia sekadar cuba-cuba nak jadi agent? Majoriti cuba-cuba, betul tak? So sama juga saya. Abang saya pun dia main rumah, main present. Saya rasa lebih kurang 3 kali main present. Pasal income, pasal bonus, macam mana career. First, second try, saya tak minat. Kali ketiga dia main, saya pun cakap sialan. Main kali ketiga, saya pun tak apalah, cuba. Kita masuklah, cuba try. Mana tahu ada rezeki. So saya buat, saya start part time dulu. Year 1, year 2, year 3. Pertengahan year 3 baru saya convert to full time.
So nak tahu macam mana saya boleh convert ke full time? Okay, sebelum tu saya rajang badan berkandun. Okay. Oh, semua gemar blur ni. Mungkin sebab saya otak kot. Sana. So, saya share sikit lah saya punya kejayaan sebelum ni ya. Saya seorang penolong pegawai pembangunan masyarakat LPPGN. Tahu LPPGN ni apa? Tahu? Lembaga Penduduk Pembangunan Keluarga Negara. So dekat LPPGN ni dia badan berkandun lah kerajaan. Dia ada 3 unit, ada unit keluarga, unit untuk klinik, siapa yang ada masalah kesuburan, boleh. Cuma saya handle bahagian remaja. So dekat sini, tugas saya, memang saya akan turun ke sekolah-sekolah untuk bagi talk, bagi ceramah dekat student. Okay, ini yang paling saya nervous sekali. Dekat sini ni Maidan Jalan Baru. Sepatutnya yang P event, ini event hari terbuka Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sepatutnya yang P ni, saya punya bos pegawai, dia tetap, saya kontrak tak masa sini. Okay, bos saya tak boleh pergi, dia passing kepada dia punya penolong pegawai tetap pun tak boleh pergi dalam tolak saya yang kontrak. Saya terpaksa pergi ya. Bayangkan ni public area tau. So saya memang remaja punya side, kami fokus on sex education. Bayangkan saya nak kena cakap pasal sex education. Masa ni form 1, form 2. So saya cerita masa ni pasal perkembangan awal remaja. Saya nak kena cerita pasal mimpi basah, macam perempuan cara nak pakai pad. Bayangkan nak kena cakap public. Kalau nampak mana ya? Mana ya? Tak mana, cuma saya sentuh bahagian lelaki lah. Cerita macam mana nak mandi wajib. Tu tugas saya dulu LPPGN. Sebab kami memang fokus siapa yang ada jenayah macam rogol, kena lewat, akan refer kami. Kami ada kaunselor apa semua. So tugas saya benda tu lah. So yang ni, kami ada program. Kenal siapa ni? Ni Azrul Raja Lawak. Cuma kami ada pertukaran sikit lah. So saya buat secara Zoom je dengan Azrul Raja Lawak. Ini sedikit sebanyak latar belakang saya. Cuma yang saya nak cerita pasal saya convert ke full time tu, masa tu COVID 2020 lah kan? 2022. Saya ada offer dapat untuk pergi ke jawatan tetap dan interview pun semua dekat KL. Masa tu saya cuma calon simpanan je dalam masa setahun. So dah lepas setahun tak ada panggilan apa-apa. So saya assume macam tak dapat lah. Tiba-tiba lepas tu dapat call, Azri ada kekosongan dekat Perlis, nak terima tak untuk jawatan tetap? Masa tu saya dah fikir, dia bagi masa lebih kurang 2 minggu je untuk saya bagi jawapan. Saya dah fikir kalau saya daripada Penang nak ke Perlis, nak kena naik train. Masa tu gaji grade 19, gaji SPM lebih kurang berapa? 2,000. Saya dah kira dah, kalau kos ulang alik, daripada saya akan naik, kena tinggal motor dekat Tasik Lugok pukul 5.30 pagi. Naik train turun Arau, kena ambil motor pergi ke Kangat. So saya dah kira-kira kos untuk train saja pun dah RM400. Gaji RM1,800, tolak RM400, tinggal RM1,400 tak masuk lagi dengan makan minum kos pengangkutan kat sana. Masa tu pula wife saya nak beranak dah lagi, mungkin lagi 2 bulan, 3 bulan. So saya fikir, masa tu yang saya tukar terus convert ke full time. Tapi biasalah mentaliti kita masa tu kan COVID, orang kena buang kerja betul. Saya dapat offer kerajaan tetap, kan mentaliti kita kerja kerajaan dah secure. Tapi tak apalah, saya kata tak apa, kita percaya pada rezeki. Betul? Yang bagi rezeki siapa? Allah Ta'ala. So kenapa kita nak kena takut? Semua orang yang hidup ni semua dah Allah janjikan rezeki untuk dia. Betul tak? So jangan takut. Okay, yang penting kita usaha. Alright, itulah orang kata apa perjalanan saya untuk convert ke full time. And masa tu pun saya dah berkahwin, dah ada anak. Kita dah biasa 2 gaji tau. Masa tu saya dekat Prudential part time lebih kurang 2,000 lebih. Gaji saya dekat sini pun tak banyak, 2,000. So total 2 kerja tu lebih kurang 4,000. So macam mana kita nak takut tak? Sebab kita dah biasa 2 gaji 4,000. So kita punya komitmen pun based on 2 gaji. Tiba-tiba separuh gaji nak hilang 2,000. Kalau kita fikir logik, macam mana kita nak survive? Betul ya? Tapi benda tu pun saya fikir sebab kita ada family. Tambah suami pula ketua keluarga. Tapi tak apa, saya kata saya percaya pada rezeki. Sebulan saya pulun, tahun keempat yang saya full time tu first saya boleh lebih. Maksudnya kat sini kita jangan terlampau takut. Kadang-kadang kita terlampau fikir sangat, sedangkan benda tu tak jadi lagi pun. Yang penting kita buat, kita usaha, insya-Allah ada hasil. Boleh tak? Okey.
Okay, ini saya share sedikit lah. Mungkin achievement saya tak hebat macam orang-orang lain. Ini saya punya personal achievement. Okay, macam saya beli rumah dekat setiap hotel, tapi saya tak mampu nak beli rumah macam Tuan Nizam kita. Saya beli kat setiap hotel juga. Ini boleh katakan 100% sebagai payslip Prudential. Okay, bagi saya bukan senang nak beli rumah. Bagi saya rumah dekat Batam pun tak murah. Saya beli mahal, ini pun lebih kurang 405,000. Bagi saya mahal. Bulanan lebih kurang 1,600. So Batam memang macam ni lah dia punya rate rumah dia. Kalau KSP mungkin murah sikit. Okay, ni saya punya the best untuk personal achievement lah. Okay, right. So ini saya punya second achievement. Saya patut terangkan saya tak pernah lagi start club. Teringin. Cuma macam saya tak bersen dengan orang. Saya punya cara, saya akan beat saya punya personal record. Okay, kalau tengok track record saya, ini first yang saya kata saya lepas berhenti tu. Saya first year yang saya full time, saya PWP tahun 2023 bulan 12. So the next year saya PWP bulan 10, awal sikit daripada tahun sebelumnya. Tahun lepas saya PWP bulan Ogos, dan tahun ni alhamdulillah bulan Jun 2026. Okay, so saya cara saya jenis macam saya kalau boleh saya nak grow setiap tahun. Betul tak? Benda ni yang bagi pressure dekat saya. Macam tahun ni tak habis lagi, saya dah fikir tahun depan macam mana aku nak PWP tahun depan pula. Kalau sebab tengok track record, maksudnya saya kena tahun depan bulan apa? 5. Bulan 4 betul tak? Sebab sekat sedikit sebulan. Maksudnya tahun depan saya nak kena April 2027 saya kena PWP ya. So benda-benda macam tu yang bagi pressure dekat saya. Cuma satu je saya fikir, bila kita punya vision tu clear, kita akan nampak halangan tu sangat kecil, betul tak? Sebab apa? Sebab kita dah ada goals, kita dah ada target. So apa halangan yang datang pun kita akan redah. Itulah yang saya buat. Itu yang bagi saya punya motivator untuk saya lah. Sebab saya tak bersaing orang. Betul tak? Kalau kita nak contoh kita nak nombor 1 nationwide, mungkin agak mustahil nak kena bersaing dengan agensi hebat. So at least lah, kalau kita tak boleh nombor 1 dalam nationwide pun, cuba kita fight nombor 1 dalam agensi kita. Itu yang saya buat. No? Okay. Okay, sebelum saya terjerumus dalam dunia TikTok ni kan, saya pun ada buat juga macam hampa semua. Ni saya punya rutin. Dulu saya jenis orang yang jenis direct approach. Saya pun ada buat dekat ni macam pasar malam, Atang, Sungai Petani. Ni KPJ, Penang. Ni Atang Sungai Petani. So saya memang dulu buat direct approach. Saya pun ada guna referral, emergency contact number. Okay. Ini kira saya dulu lah sebelum saya join ke TikTok. Ini saya tak nak highlight sangat no. Okay, so saya nak masuk untuk main part untuk TikTok activity. Saya nak tanya kan, sekarang ni platform antara Facebook, Instagram, TikTok, yang mana nombor 1 dia trending, yang orang selalu guna? TikTok, betul ya? Sebab TikTok ni kalau benda-benda viral pun dekat TikTok start je. Kalau video, tambah video tu FYP, start je. Betul ya? So, kalau tanya saya yang mana tak start lagi TikTok, please guna. Sebab sayang, dekat sini memang lubuk untuk dapatkan leads. Betul ya? Macam Azim, yang mana geng-geng TikTok, siapa lagi Kak Ina, muka-muka yang saya nampak lah duk live lah dekat TikTok kan. Tanya mereka, sonok nak tak sonok? Okay, saya share sikit. Right, ini antara faktor-faktor yang orang tak start lagi buat live. Betul tak? Ada tak dekat hampa? Sorry dong, typo sikit. Ada tak yang 5 ni ada dekat diri hampa yang membuatkan hampa tak buat lagi live? First, tak tahu nak cakap apa, betul tak? Bila tekan je button live tu kan, tengok muka sendiri jadi blank. Betul kan? Jadi malu tengok muka sendiri, padahal bukan apa tak cakap. Betul, semua orang boleh cakap, agent semua boleh cakap. Tapi kenapa bila kita tekan button live TikTok tu, kita jadi macam blank sebab apa? Malu, ada? Okey, ada nombor 2. Lepas tu kita rasa view kurang, yang masuk 1, 2. Next set 5 tinggi, lepas tu dia kurang balik 1. Kita down. Betul? Kosong. Lepas tu kita jam nak cakap apa? Yang masuk pun agent. Betul kawan-kawan kita? Okey. Yang keempat, yang saya rasa yang ni lah yang paling masalah utama sekali. Betul tak? Setuju tak? Tak konsisten. Okey? Sebab ramai yang tanya saya, Azri macam mana nak view bagi naik? Orang kata agent Prudential, ada company lain pun main DM saya.
Tanya Azri macam mana nak buat? Saya boleh bagi tips. Tapi kalau hampa tak buat, tak boleh. Benda ni kena konsisten. Saya nak abang saya start aktif dekat TikTok lebih kurang bulan 10 ni cukup 2 tahun. Saya aktif dekat TikTok. Maksudnya tak ada jalan mudah untuk saya start. Tak ada je saya start review 2-3 kali tak ada. Benda tu yang kita panggil trust the process. Cuma kita kena sabar, okey? Yang kelima, tak ada keyakinan diri. Okey, ini antara faktor-faktor lah. Alright. Ini topik yang penting. Macam mana saya nak gain view masa live tu? Betul tak? Kita live, kalau boleh kita nak yang masuk tu duduk sat ke duduk lama dalam live kita? Lama. Sebab bila dia duduk lama, chances untuk apa yang kita deliver masa live tu lebih tinggi lah. Sebab dia dapat apa yang kita nak sampaikan. Kalau masuk, tengok 2 saat, dia scroll up. Benda tu tak sampai lah apa yang kita nak sampaikan kat depan. So macam mana kita nak buat? Saya perasan lah kebanyakan agent dia guna, kalau apa pasal lah, agent kalau buat dah dia fokus pasal apa? Produk. Dia letak tajuk serendah RM99. Betul? Medical card unlimited, hibah, simpanan. Saya tak kata benda tu salah, cuma berbeza method yang saya gunakan. Masing-masing ada method cara dia. Cuma kalau untuk kita dapat view yang tinggi, kita guna method tu agak susah. Sebab apa? Sebab contoh kita scroll jumpa agent, kita dah nampak dah poster medical card. Kita buat apa? Skip lah. Kalau kita agent pun kita skip. Tak apalah orang yang bukan agent, orang dah tahu kita nak sampai, oh ni medical card insurance ni. Sebab so saya tak nak benda tu. Saya share macam mana saya guna teknik reverse psychology. Macam mana? First, saya letak tajuk, kita pakai green screen. Tahu kan macam mana letak green screen kat belakang tu kan? Saya letak tajuk, macam sekarang ni saya letak tajuk, jangan pandai-pandai masuk hospital swasta. So apa first impression kalau orang tengok tajuk tu? Orang jadi nak tahu kenapa jangan pandai masuk hospital swasta. Sebab saya pernah, masa saya buat live tu, ada orang komen. Dia kata, saya ni sister tu macam nurse lah. Saya sister dekat swasta, kenapa tak boleh masuk swasta? Dia tanya saya macam tu, maksudnya apa? Maksudnya, dia tak dengar pun saya punya inspiration, dia masuk-masuk, dia baca tajuk je. Betul tak? Maksudnya benda tu sampai dekat dia. Dia dah ada satu macam benda yang attract untuk dia stay dalam saya punya live. Yang kedua, saya pakai baju, saya tak pakai baju biasa. Saya beli baju doktor. Saya tunjuk, saya beli baju doktor yang scrub, yang V-neck. Okay, so dekat situ kita nak attract orang. Sebab ada orang ingat saya doktor, bukan saya agent terkaful. Sebab bila saya explain tu kan, dia kata, betul doktor, saya setuju apa yang doktor cakap. Lepas tu tak apalah. Masa call pun, bila saya dapat list, saya call, saya explain. Ada seorang tu, abang tu saya ingat, dia umur 50-an, dekat 60. Saya kata, abang umur 59, harga dekat 400 lebih. Oh, mahal lah doktor tu. Tak apalah, dia kata, saya save nombor doktor dulu, nanti apa-apa saya kontak doktor. Maksudnya benda tu sampai tak dekat dia? Saya tak buat, saya jangan full. Saya nak tergelok pada masa tu kan, tapi tak apalah. Okay, so saya guna method yang saya guna first kali, takat-takat battle live tu saya tak cerita lagi pasal medical card. Saya cerita situasi sebenar dekat hospital kerajaan. Sekarang ni bila kita sebut je perkataan hospital kerajaan, apa yang terlintas dekat apa? Ramai lagi? Lambat. Ada lagi tak? Parking penuh. Okay, so macam hampa agent pun dah tahu benda tu, tambah-tambah lah netizen dekat luar sana. So saya akan cerita apa situasi dekat hospital kerajaan. Nak tak saya demo? Masa saya cakap apa? Boleh tak? Mungkin hampa boleh ambil idea sikit lah. Okay, jadi lah bila saya tekan betul live, saya jadi seolah-olah saya pakai topeng tau. Contoh saya kata okay, sebelum saya live, saya kata bismillahirrahmanirrahim, saya lancarkan pertuturan aku untuk aku live. Semoga apa yang aku sampaikan memberi manfaat kepada semua. So saya tekan live, faham? Okay, saya punya cara memang mendengarkan sikit. Siapa yang pernah masuk live saya, suara saya memang sangat-sangat tinggi. Saya memang cakap kuat. Sebab tu saya tak boleh live dekat public. Sekali semua orang tengok saya. So saya live kat rumah je, dalam bilik seorang-seorang. Sebab kita nak feel, kita nak dengan emosi, dengan tangan semua naik. Tu saya cara saya no. So saya cakap macam ni lah. Okay, saya tekan betul lah kan. Saya akan cakap, okay, Assalamualaikum. Yang mana masuk live saya, tolong stay. Sebab saya ada benda satu topik yang saya nak cerita yang orang tak suka pun nak dengar.
Hampa suka ke, hampa tak suka ke, hampa kena dengar. Sebab benda ni mungkin terjadi kepada hampa semua, termasuk diri saya. Itu dalam 5 ke 10 saat saya akan cakap. Masa tu view saya dah naik 5, 20, 50, 100. Saya cakap ni sebab kita nak delay, kita nak bagi view tu tinggi. Baru saya masuk ke topik utama tu. Lepas tu saya akan pesan, okey bang, siapa yang sedang tengok live saya ni, yang on the way balik kerja, ataupun yang on the way baru nak pergi kerja, ataupun saya guna perkataan tuan-tuan nak pergi mana pun, saya nak minta tolong lah. Buat masa sekarang ni boleh tak janji dengan saya, tolong jangan sakit lagi. Saya cakap, boleh tak janji dengan saya, tolong jangan accident buat masa sekarang. Boleh janji tak jangan sakit buat masa sekarang? Tak boleh. So orang akan tanya, kenapa jangan sakit? Kenapa tak boleh naik accident? Sedangkan benda tu benda yang tak dijangka. Saya nak attract apa? Saya kata okey. Sebab apa? Sebab kalau hampa sakit, kalau hampa accident, hampa akan masuk hospital. Okey, hospital mana yang jadi pilihan kita? Saya tak cakap lagi hospital swasta. Saya akan puji dulu hospital kerajaan. Okey, saya akan cakap, siapa dekat sini setuju dengan saya kalau saya kata hospital kerajaan adalah hospital yang terbaik? Apa setuju tak? Setuju. Lepas tu saya kata, kenapa hospital kerajaan ni bagus? First, sebab facility. Yang kedua, you nak sakit apa? Semua jenis kepakaran ada dekat doktor kita. Jantung, kanser, buah pinggang, kecuman semua ada dekat hospital kerajaan. Doktor kita pakar sangat-sangat banyak. Cuma bukan itu isu yang saya nak bincang pada hari ini. Saya cakap, apa tahu tak apa masalah terbesar yang hospital kerajaan sedang hadapi sekarang? Apa masalah? Kurang doktor. Parking tak ada, patient terlampau ramai. Yo, sebab tu saya cakap, hospital kerajaan bukan tak bagus, tapi terlampau crowded, doktor pula tak cukup. Apa tahu tak sekarang ni ada seorang doktor pernah ongkar 36 jam. Kalau you dekat tempat doktor tu, you mampu tak bekerja? Tak mampu. Kita yang bekerja 8 jam, kita yang bekerja 12 jam pun kita rasa penat nak mampu. Bayangkan doktor 36 jam. Setuju tak? Doktor sibuk nak jaga kesihatan kita, sedangkan doktor mengabaikan kesihatan dia sendiri. Berapa ramai doktor yang meninggal jadi sebab virus ni? You tahu tak? You tak tahu sebab apa? You tak pernah sakit lagi. Itu antara skrip yang saya guna. Nampak tak dekat situ macam serius kan? Okay, sebab semua dia apa ni? Tengah fokus. Okay. So itu ayat yang saya guna. Lepas tu saya kata, siapa dekat sini ada pengalaman yang kena sidang dekat hospital kerajaan? Saya kata, masa tu dia pegang komen, oh saya baru dikena sidang 5 jam, ayah saya, mak saya, tok saya semua. So dekat situ dah ada tau testimoni yang mereka sendiri yang share. Saya tak tahu apa lagi. Mereka sendiri yang cerita real story. Okay, lepas tu dah settle pasal hospital kerajaan. Saya masuk pula topik utama. Saya kata, okay, siapa dekat sini seorang cikgu? Ada tak dekat sini seorang cikgu? Ataupun dia seorang staff KKM? Kalau ada tolong komen sekejap. Masa tu akan komen, saya cikgu, saya cikgu, saya cikgu, saya staff kerajaan, saya staff nurse. Oh, saya dah tahu lah yang komen tu dia cikgu, yang komen tu dia staff nurse, ada yang komen doktor. Okay, kenapa saya tanya macam tu? Saya kata, sebab saya ada satu cerita yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan semua. Cerita yang saya nak kongsi ni adalah real story yang terjadi kepada seorang cikgu. Saya kata, okay, cikgu yang saya cerita ni, okay, dia ada satu masalah jantung. Okey, selalunya bila selalu masalah jantung tersumbat, apa rawatan yang kita kena bagi? Kena masuk angio, kena masuk stent. Betul? Cikgu ni dia punya saluran jantung dah block and doktor beritahu memang kena masukkan stent. Ini real story tu, bukan saya reka-reka cerita nak. Dia kata kena masukkan satu stent. Okey, cikgu ni dia nak kena masuk stent. Apa rasa bila giliran dia untuk masukkan stent? 6 bulan lagi? 2 tahun lagi? Setahun. Okey, masa ni lah mereka komen banyak 2 tahun, 6 bulan, 3 bulan. Sebab saya nak delaykan mereka. Saya nak mereka berada dengan saya untuk follow cerita tu. Okey, masa tu kau jawab 2 tahun lah, 6 bulan. Okey, so sebenarnya giliran cikgu ni adalah pada tahun 2029. Lama tak? Kalau Afzal kena jantung, doktor beritahu giliran lagi 2029. Boleh tidur malam tak? Tak boleh tidur malam. Lepas tu saya tanya-tanya, saya guna two-way communication. Saya cerita sikit, saya tanya. Saya cerita sikit, saya tanya. Sebab tu orang jadi beban dengan saya.
Orang jadi macam nak tahu apa what's next. Abang cerita cepat sikit nak masuk kerja ni. Maksudnya mereka tu follow kita tau. Mereka nak tahu apa jadi lepas ni. Betul? Okay. Lepas tu saya cakap lah 2009. Okay, hampa ingat cikgu ni tunggu dekat kerajaan sampai 2009. Tak tunggu. Dia buat apa? Dia pergi swasta. Saya nak tanya, swasta mahal ke murah? Mahal. Kalau demam 10,000. Ni demam, ini kan nak masukkan satu stand. Apa rasa berapa ribu cikgu tu kena bayar? 60,000 lagi? 80,000, 90,000. So sama juga masa ni mereka akan komen 100,000. Mereka komen, saya beri komen banyak dulu. Okay, baru saya beritahu. Okay, sebenarnya cikgu tu dia kena bayar 30,000 untuk satu sen. And dia terpaksa pakai duit sendiri. Okay, masa ni akan ada orang komen, oh nak jual insurans tu. Sebab dia dah stok saya punya profile. Oh nak jual insurans, bang, stok tak pasal insurans. Abang nak kata saya nak jual insurans, abang punya pasal. Abang dengar dulu apa yang saya nak sampaikan. Okay, insurans letak terpisah. Saya kata macam tu. Okay, lepas tu saya kata lah 30,000 cikgu tu kena bayar pakai duit sendiri. Itu cikgu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, seorang cikgu ada juga masalah jantung, lagi teruk daripada cikgu yang pertama. Kalau cikgu yang pertama tadi saluran jantung boleh pakai tapi ada blok. Cikgu yang kedua ni saluran jantung tak boleh pakai sampai kena buat bypass. Apa tak bypass macam mana? Bypass ni CABG. Apa CABG? Coronary artery bypass grafting, open heart surgery. Benda ni kita kena ambil info kita sebab kita cakap pasal fakta. So bila kita guna perkataan CABG, apa dia CABG tu? Coronary artery bypass grafting. Mungkin sebab tu pun orang ingat saya doktor. Okay kan? Lepas tu ni bypass tuan-tuan, open heart surgery. Doktor belah dada, bawa keluar jantung. Doktor akan ambil saluran darah dekat kaki, doktor buat dekat saluran jantung yang tersumbat. Itulah bypass. Saya cerita kepada kau. Masa tu lah akan ada orang komen, oh saya pernah, ayah saya buat bypass. Memang betul, ambil saluran darah dekat kaki. Maksudnya dekat situ saya dah ada backup orang support saya. Betul orang percaya cakap saya. Ada pula testimoni dah tu. Okay, lepas tu saya cakap, okay, kalau cikgu yang pertama tadi kena tunggu 2029, apa rasa cikgu yang kedua ni bila giliran dia? Stand dengan bypass mana lagi tahu? Bypass. Okay, kalau first tadi 2029, yang bypass ni agak berapa lama? Tak tahu. 6 bulan. Okey, 6 bulan satu tempoh yang panjang ataupun sat? Panjang. Sama juga kita tak boleh tidur malam. Doktor beritahu kita harap dalam tempoh 6 bulan jangan bagi lagi kena sekali heart attack. Kalau kena boleh pindah alam. Tak boleh tidur malam. So apa second choice kita pada masa tu? Kalau akak tengah sakit, akak kerajaan, akak cikgu tau. Akak cikgu, akak ada kelebihan untuk guna GL. Okey, GL tu bagus akak. Betul, GL tu rawatan akak mungkin percuma. Tapi akak tahu tak, GL akak tu tak boleh pun potong giliran. GL akak tu bukan satu tiket untuk akak potong queue. So, apa pilihan kedua? Hospital swasta, saya kata. Apa ingat seronok kan nak masuk hospital swasta? Tak seronok. Orang nak masuk hospital swasta sebab apa? Sebab nak apa? Nak cepat. Bukan kata nak selesa sangat pun, sebab nak cepat. So sama juga cikgu yang saya cerita yang kedua ni, dia nak cepat. So saya kata, kalau cikgu yang pertama kena 30,000, dia pakai duit sendiri. Cikgu yang kedua ni dia kena 80,000. Kau ada duit 80,000 ni? Kalau kau tak ada duit, apa pilihan kau ada? Kau nak jual kereta? Kau nak jual tanah? Kalau kau ada tanah? Kau nak jual barang kemas? Berapa kilogram? Barang kemas kau? Okay, nak minta derma, you pun tak pernah derma dekat orang, kenapa orang nak pernah derma kat you? Betul. Okay, nak minta kat kerajaan pun tengah cut bajet, kan? You nak hak kerajaan. Masa tu saya akan bagi dia problem, saya bagi dia otak dia jam. Macam mana ni, sahabuk ni, duit tak ni. Okay, masa tu saya guna. Okay, sebenarnya cikgu ni dia sempat isi satu agreement, saya kata. Agreement yang dia isi, apabila dia tunjuk dekat doktor seolah-olah bertanya dekat cikgu ni, cikgu nak operate bila? Agreement apa yang cikgu ni tunjuk dekat doktor? Masa tu daripada beragak lah, saya kata insurans medical. Saya kata, pasal tu saya dah step dah kat P. Saya kata okey, cikgu tu dia masuk, dia bayar 80,000, dia tak keluarkan duit dia bayar guna apa? Saya tunjuk, okey, dia bayar guna kad.
Apa tahu ini kad apa? Masa tu dia buat komen, oh ni medical card, ni insurans. Betul. Medical card ni lah yang bayar 80,000 bil hospital cikgu tadi. Oh, saya kata, saya pergi luar, oh nak jual insurans ni. Abang, saya kata, kalau abang kata saya jual insurans, abang salah. Sebab ini bukan barang nak jual beli. Kalau kita nak beli barang, syarat kita kena ada duit. Tapi kalau insurans, you ada duit, you sakit, you boleh beli kan? Tak boleh. Abang kalau orang kaya pun, kalau abang dah ada jantung, abang nak bayar sebulan 10,000 pun abang tak layak dah. Sebab tu saya kata ini bukan barang. You nak beli, you beli tempat lain. Bukan dekat sini. Okay. Lepas tu, saya kata, oh ada orang kata dekat saya tak minat lah insurans. Betul tak? Itu siapa dekat sini pernah kena rejection tu? Sorry bang, saya tak minat. Okay, saya kata, kalau hampa apa nak jawab bang? Kalau orang pergi rejection, saya tak minat insurans, nak jawab bang? Kenapa tak minat? Okay, lagi? Memang cari orang tak minat. Apa dia? Memang cari orang tak minat. Memang cari orang tak minat. Okay, lagi? Kalau minat kata lambat. Kalau minat kata lambat. Okay, bagus. Tapi jumpa saya Lin. Abang nak minat, abang tak minat, abang punya pasal. Saya kata. Sebab kalau you sakit, doktor tak pernah tanya you minat tak minat. Betul? Doktor tak pernah peduli pun you minat tak minat. Yang doktor tanya you nak bayar pakai cash, you nak bayar pakai medical. Masa tu you nak kata apa dekat doktor? Saya tak minat. Tak minat. Saya tak minat. Okay. Sebab tu saya punya lah, saya agak keras lah. Saya macam agak menekankan. Kalau hampa boleh follow memang terbaik kan. Tapi kebanyakan susah nak follow saya. Ini cara saya guna. Okay, saya kata macam tu. You minat, you tak minat, you punya pasal. Ini bukan soal insurans. Ini soal ada orang asbab dia ada medical card, nyawanya diselamatkan. Betul ya benda tu? So benda macam tu yang saya share masa saya live. So saya nak buka peluang, tapi saya tak nak buka lama. Yang mana sempat, yang mana tak sempat, saya minta maaf. Kalau siapa-siapa yang betul-betul berminat, yang nak tahu berapa harga, saya buka peluang sekarang. Saya tekan pin form dekat bawah tu, boleh isi sekarang. Saya kata ini memang dah climax dah. Masa tu saya nampak orang isi submit form 2 orang, 3 orang isi, 4 orang isi, 5 orang. Kalau hampa tengok tu, hampa semangat tak? Dah 10 link masuk ni, 10 nombor, 11 nombor, 12 nombor. Okay, lepas tu, masa tu dah 30 minit saya live. Saya live lebih kurang maksimum sejam. Okay, 30 minit dah sampai dekat peak dia. Lepas daripada 30 minit tu, saya akan layan komen. Masa yang 30 minit awal tu, saya tak sempat baca komen. Komen terlalu banyak. Okay, dah lepas 30 minit tu baru saya baca. Okay, dia pun tanya, umur 40 berapa? Umur 30. Ada darah tinggi boleh apply tak? Masa tu saya respon soalan tu. Cuma 30 minit pertama tu yang penting untuk kita nak attract dia punya attention tu. Okay, jadi saya share berapa view saya yang paling tinggi dalam live saya. Nak tahu tak? Okay, no? Okay, sebelum tu saya nak share saya punya rutin. Okay, so sehari ni rutin sehari tau. Saya akan start live lebih kurang 6.45 pagi. Lepas main subuh bersama tu kan, saya buat live lebih kurang 6.45 pagi sampai 7.20. Okay, sebab apa? Kan saya nak lajak ni, tapi sebab saya nak kena, saya pagi saya hantar anak saya pergi sekolah. Okay, so saya bangun awal pagi, saya buat live lebih kurang 20 minit, 30 minit. Apa ingat tanya ramai orang tak? Kau tak ramai? Ramai tau. Sebab apa? Orang nak pergi kerja mungkin masa tu orang tengah duduk sangkut jam, dia letak handphone dekat kereta tu, phone holder, sambil layan je, sambil tengok live kita. Ramai. Okay, ni sesi yang pertama. Sesi yang kedua petang saya buat. Masa ni orang balik kerja. Okay, ini yang sesi yang ketiga ni saya bergantung kepada 2 sesi. Contoh kalau 2 sesi ni saya dapat lead banyak. Contoh sehari 20 nombor, mungkin saya tak buat kan. Tapi kalau yang ketiga ni, contoh buat 2 ni nampak macam tak berapa banyak lead. Mungkin yang ni 3 baru 6, saya akan buat yang ketiga. Okay, ni saya punya rutin hari-hari. Boleh buat tak? InsyaAllah. Bukan buat hari ni, lepas tu 2 minggu pula baru buat, tak mau. Hari-hari konsisten. Okay, ni saya punya rutin lah. Alright. Ni saya share data saya sikit. Ni saya kata saya pakai baju doktor ni. Ni baju warna hitam. Sekarang saya dah order dah kat China. On the way pula nak sampai warna hijau. Oh, Okay. Okay, ni saya punya rekod saya dalam satu live 1.4K. Ni paling ramai baru-baru ni 2.5K. Okay,
ini saya punya total view dalam masa sejam 23 minit saya live. Total yang masuk live saya lebih kurang 49k. Okay. Lepas tu 9k, contoh ni 9k ada 11 nombor yang isi. Lepas tu saya dapat follow baru 80. Saya dapat follow banyak pun melalui live je. Saya tak beli. Semua orang kan boleh beli live, boleh beli follower. Tak, saya tak pernah beli. Saya memang genuine. Okay, ni antara rekod-rekod saya yang untuk view lah. Okay, ni contoh. Paling banyak saya live 52 minit, tak sampai sejam saya dapat 18 nombor. Okey ya bos? Okey ya. Kalau per DA 52 minit, agak berapa nombor boleh dapat dalam masa DA tu? 1, 2, 3. Itu pun kadang-kadang balik pun tak agak lah. Nak dapat pun jenuh. Saya tak kata DA tak bagus sebab saya pun memang buat DA tu. Cuma saya rasa benda ni bila kita live ni lagi mudah. Contoh 7,000 saya di depan handphone, 7,000 tengok live saya. Okay, dapat 58 follow dapat dah follow, lepas tu dapat 18. Mana lagi mudah bila kita DA stranger, kita yang approach dia bagi number. Yang ni dia pun sendiri yang main seorang diri bagi number. Mana lagi dia punya potensi nak close tu lebih tinggi. Yang dia sebab dia pun sendiri yang bagi, bukan saya minta pun. And kalau kita nak call jadi mudah. Saya bukan jenis orang yang jenis call tau. Tapi bila saya buat macam ni, saya akan call. Contoh, saya live pukul 7 sampai pukul 8. Dalam pukul 9 tu saya buat call. Assalamualaikum bang, saya Azri yang saya live pagi tadi. Oh ingat Azri, abang nak saya beri dekat berapa orang sebulan contoh. So daripada mudah lah. Kita tak perlu nak perkenalkan diri teruk-teruk. Sebab daripada tahun, dia pasti yang bagi. Okay, saya pernah dapat seorang prospek. Dia tunjuk dia punya business card tau. Dekat business card tu dia tulis YM Raja Suzana binti Raja Kasim. So YM tu bukan raja yang mulia pun, kerabat raja kan. Dia memang ada jawatan dalam uni kat Kelantan tu, uni apa? UMK. Dia bukan lecturer tapi dia doktor yang PhD tu. Dia tanya dekat saya, Azri boleh tak kod dekat saya hibah 1 juta, 1.5, 2 juta. Saya pelik kan, siapa dia minta kod sampai 2 juta hibah ni. Lepas tu dia tunjuk bisnes kad dia, nanti boleh tak email kat saya? Oh saya tahu dia tu raja, golongan raja. So TikToknya bestnya sebab kita tak expect pun siapa tu. Lagi satu, kita boleh pecah market tau. Saya, banyak klien saya prospek, saya banyak dapat daripada Johor, KL, Selangor. So kita dah pecah dah market kita. Kita dah ada klien dekat Johor, Sabah, Sarawak pun ada. Kalau kita dah dapat prospek dari Sabah, macam mana mungkin referral atau DA baru dapat. Tapi melalui TikTok saja, saya duduk kat rumah je, saya live, saya boleh dapat klien daripada Sabah, Johor, KL, Selangor. Sono kan? Okay, ni saya tunjuk contoh-contoh. Okay, yang ni leads ni bukan yang daripada live. Sebab saya pun ada buat konten dekat TikTok. And saya letak link tree dekat saya punya WhatsApp. So kan WhatsApp kan kita boleh letak perkataan kat belakang tu. Macam saya letak perkataan ni. Okay, tak apa. Macam saya letak perkataan saya berminat potential. So ni default kali kan ni. Okay, 3 minit. Assalamualaikum, saya ayat saya punya greeting lah. Saya Aziz Abdul Biasa, boleh saya bantu, saya nak ambil mereka dekat dengan ibu, boleh? Boleh saya letak apa semua tu? Dapat nombor saya dapat cerita apa? Ya, boleh kata. Lepas tu ni yang bulan lepas. Waalaikumsalam, Afifah daripada Penang, orang Penang. Jadi saya close. Mudah gila. Punya duduk saya, orang tak saya berubah lah, dekat dengan saya. Dalam 10 minit je. Okay. Dia kata, saya belum ada medical card lagi, jadi saya berminat nak tahu, okay, saya pun bagi quotation. Selalunya quotation saya bagi 2 plan je, plan 1.5 dengan plan 200 sebab saya tak akan buka mana, kita akan buka yang paling basic tu. So bila mereka kata, okay bang, saya nak plan 2 lah. Jadi saya video pause pada card, terus. Ini bukan lead pada live, daripada dia tengok video saya dekat TikTok. Okay, ni yang ketiga, nak tahu pasal baby. Tak apalah, walaupun tak close, at least kita dapat number. Bila kita sim number, mereka tengok story kita, benda tu boleh convert to leads. Okay? Okay, ni saya share saya punya summary report daripada 13 Mei sampai 9 Jun. Total view saya 207.6k. Dalam masa sebulan saya dapat follower 1.7k. Komen ada 5,100 komen. Banyak kan 5,000 komen. Kenapa
kenapa boleh sampai 5,000? Benda-benda yang saya cerita tadi tu lah. Saya cerita sikit, saya tanya soalan. Saya cerita sikit, saya satu yang komen banyak. No? Okay. So daripada 1 Jun sampai 7 Jun, seminggu saya dapat 83 nombor. Okay. Ini masa bulan 6. Saya punya data yang bulan lepas, bulan 5 sampai bulan 6. Okay. Ini online. Yang ni daripada Facebook. Sebab dia mesej saya. Saya ingat pada TikTok. Rupanya dia ambil saya nombor saya dari Facebook. Dia kata, salah saya nak beli kad untuk anak 4 tahun. Saya bagi quotation. Daripada mana? Dia kata daripada Facebook. Saya bagi 2 quotation. Dia kata, okey, saya nak ambil plan 2 lah. Apa dia kata? Saya bagi quotation. Dia kata, saya nak ambil plan 2 roti. Bagi detail, submit form. So mudah tak kita duduk dekat rumah, kita submit hari U je. Sejak saya aktif dekat TikTok ni, saya memang banyak close hari U. Sabah, Sarawak online je. No? Ini contoh-contoh yang saya close tahun ni lah. Setakat lah ada beberapa soalan tak nak tanya? Ya, Pak. Jadi, ada tengok ada ni ada di office juga kan? Ada. PKL kan? Betul, ada gambar. Kita tengok Pak lah. Okay, ni contoh. Saya nak apply satu ni, tahun ni punya lah, prospek. Saya nak apply satu je lah. So, seronok tu kita duduk rumah kan, sebab saya guna handphone je. Betul tak? Cuma, saya punya cara, sebab kita kan nak close ranger. So, kita risau pasal apa? Konstitusi lah, betul tak? Okey, ada orang tanya saya, Ish, macam mana Aziz, konstitusi okey ke? Setuju tak dengan saya? Kalau saya kata, kadang-kadang adik sendiri pun tak jaga payment. Betul ke? Kadang-kadang stranger lagi, payment lagi cantik pada family sendiri. So, benda tu tak perlu nak risau, benda tu luar kawalan kita. Kita kontrol apa benda yang kita boleh kontrol, yang tak boleh kontrol, tawakal je lah. Cuma kita explain lah, okey, cara saya. Masa saya explain, contohnya dia kata saya nak apply satu. Okay, saya akan kau boleh tak saya nak call saya nak explain prosedur macam mana nak apply. Okay, masa tu saya akan explain lah pasal waiting period, pasal yang deductible, smart saver semua tu. Lepas tu last sekali saya kata, saya highlight pasal prosedur lah. Okay, ni cara saya guna. Saya just nak share lah. Pada saya agent, kami ada KPI. KPI untuk kami jaga payment client. So KPI ni daripada bank negara. Sebab kalau lah agent tak jaga payment client, saya boleh kena terminate. Saya pula full time, saya bukan part time. Saya kata, saya tak nak disebabkan dalam beberapa klien, kesian klien saya yang 2-300 tu hilang agent. Disebabkan hanya 3 bawah je tak bayar. Minta maaf. Lepas tu saya kata macam ni, okay, kalau klien dia selalu demand, dia nak apa daripada agent? Agent yang bagus, fast respon. Kadang saya tak tahu bagi dairy. Okay, saya kata kau bak servis kau jangan risau. Saya memang jaga klien. Saya handphone saya 24 jam saya standby untuk klien saya. 1 pagi 2 pagi kalau call saya pun saya akan angkat. Cuma satu je saya nak minta daripada kau. Kalau klien demand nak agent yang bagus, saya sebagai agent pun saya nak demand juga daripada klien. Saya minta satu je. Kau tolong jaga payment je saya minta. Bak servis kau jangan risau kau sama saya. Cuma saya minta tolong jaga payment. Kalau kau rasa kau nak bayar 2-3 bulan, better kau tak payah betul. Saya cakap macam tu. Tak apa, bunyi macam kasar tapi benda ni penting untuk kita. Daripada dia nak bayar sebulan, kita close seronok sebulan lah, lepas tu merana lagi 9 bulan. Berapa? Betul? Maksud saya guna ayat macam tu lah. Direct line. By call. Saya cakap by call. So saya nak, mereka dah faham tak? At least kita ada usaha, kita beritahu. So lepas tu kita tawakal je lah. No? Okay, ni contoh yang saya close. Boleh tengok lah, itu kalau dia keluar perkataan saya berminat Indonesia tu maksudnya saya tahu. Dia tekan link tadi tu. Okay. Itu je. Nampak macam mudah kan? Tu kata rezeki lah rezeki. Apa berkat kita konsisten kan. Mungkin dia tak bagi ikut orang lain, dia bagi ikut ni. Yang penting kita buat je. Itu yang saya pegang. Ni yang kata kuat tanya tu. Yang ni masa kontes. Masa nak ligan Jakarta tu saya ingat. Ini saya dah deal lah dengan kau ni. Dia TikTok. Dia kontak saya, dia kata nak buat untuk 2 orang. Okey, ni cikgu umur 59, tak ada segi apa lagi. Saya keluar dia lebih kurang 381. Okey. Yang ni saya berjumpa ni sebab masa tu ada mak untuk saya nak pergi haji. Kan mesti haji. So saya pergi hantar dekat Overpeak tu.
Komplek Tabu Haji. So dah dalam saya turun KL, saya kata kau boleh saya jumpa kau. Saya jumpa ni, jumpa diorang close dia dengan cucu kau ni, anak dia ni lah, close. Lepas tu masa tu saya jumpa tu on the way nak balik Penang. Saya balik Penang hari ni, contoh hari ni petang, tengah hari saya pergi jumpa Lukat Kajang. Lepas tu on the way balik nak ke Penang tu, saya jumpa cikgu ni pula sahabat berenang, close dia 381. Ni dah dalam saya pergi KL, saya jumpa tu dah sekali. Bahasa risau ni famous kat 400 kan, better jumpa tu kot. Ini daripada TikTok. Yang ni, yang lawaknya kan, ni cikgu tau masa tu sebelum saya pergi jumpa face to face ni, saya call, boleh saya tahu tak ni nama apa? Dia kata okey, beritahu nama dah sekian-sekian. Okay. Tapi saya nak explain sikit boleh tak? Saya kata boleh, tapi jangan lama sebab saya ada kelas. Saya cakap, ini dah job. Umur 59 belajar lagi nak masuk kelas. Dia kata rupanya dia cikgu. Maksudnya dia nak masuk kelas nak mengajar. Saya dia fikir dia ni student. Apa lagi umur 59 lah saya kata. Tak apalah. Lepas tu saya cakap cikgu tak apalah. 10 minit je. 10 minit okey. Tak 10 minit, 40 minit. Saya lupa dia. Tak tahu dia masuk kelas tak lepas tu. Itu ayat kita lah. 5 minit, 5 minit kan. Tak 5 minit kan. 40 minit. So mula-mula dia nak reject saya tau. Dia kata cikgu sayang, cikgu tak ada sakit apa lagi tau. Jarang saya jumpa umur 59 tak ada sakit apa. Selalu kata bukan umur 59, umur 28 pun ada kecuman ni. So memang rezeki lah kalau cikgu tak ambil, memang cikgu roti. Sebab cikgu pun nak, tahun depan nak pension dah. Takkan cikgu umur 60 nak pergi beratok kat kerajaan tunggu 3 jam, saya kata. Maksud saya convince dia. Saya nak reject lah. Lepas tu dia kata okey lah. Boleh, cikgu saya nak ada PTM, boleh saya pergi jumpa cikgu. Pukul lah nak jumpa kat rumah cikgu boleh. Yang rumah okey ke? Dia jumpa kat rumah tu. Ni biasanya saya buat family saya sekolah sebab dah balik pada Penang. Ni saya ada video sikit. Boleh play lah. Pakcik ni daripada TikTok, umur 67. Tak ada sakit apa, cuma ada eczema je. Dia bekas kerani polis. Orang pada serai, umur dekat dengan dia je. Ni saya pergi jumpa. Saya tengok respon dia okey, saya kata pakcik boleh nak record video Ustaz? Untuk marketing lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya macam mana pakcik kenal dulu. Dalam minggu lepas kalau tak silap 3-4 hari sudah saya tengok live Cik Azri daripada TikTok. Bukan ni TikTok lah. Apa yang buat pakcik rasa macam sekeluar hati nak buat set hati? Dia buat sendiri, Sebenarnya pakcik memang walaupun umur pakcik ni dah menghampiri 7 siri, tapi pakcik tidak ada penyakit yang serius lah, kecuali demam biasa dan sebagainya, dan tidak ada kencemaran darah tinggi. Walaupun bila dengar penjelasan yang daripada Cik Azri itu memang rasa terpanggil untuk join dengan Takaful ni sebab penerangan dia cukup jelas dan rasa boleh membantu kita lah lebih-lebih lagi di usia warga mah ni lah. Sudah sekali nak tanya pakcik ada tak dekat rumah dekat suara Ya, saya menyerulah kampanye di luar sana, boleh panggil Cik Azri ni. Dia akan beri penerangan yang sedetail-detailnya, dan daripada sana saya rasa eloklah kita jaga kesihatan kita sebelum kita arwah lah. Dia ambil plan medical card. Saya buat paling murah lah, 1 plan 1.5. 5,800. Umur 67 dah kan. Okay. So nak ambil dah kan. Ini saya punya statistik pekerjaan klien saya daripada TikTok. So total lebih kurang 54. Cikgu 13 orang. Sebab apa saya punya dapat klien cikgu? Bagus sebab apa? Sebab tadi masa saya bagi contoh apa? Cikgu tu dia. Okay, cikgu. Lepas tu satu-satu 13 orang, business 10, ajar office 9, ajar gilang, driver nurse ada, fotografi dengan driver lori. Paling ramai cikgu lah pekerjaan.
Sebab kadang-kadang kita nak ubah mindset dia pun macam kerajaan dia pun dah rasa secure dengan JL dia pun. Betul ya? Dia pun rasa semua benda free. Oh, aku ada JL, aku layak duduk kelas pertama, aku dah rasa seronok. Benda-benda itu yang saya ubah mindset dia pun tu. Jadi saya tanyalah bagi kata-kata sikit. Jangan biarkan mood menentukan masa depan kita. Sebab mood boleh berubah setiap hari betul. Tetapi disiplin mampu mengubah seluruh kehidupan kita. Okey. Itu sahaja sampai keluar jam lebih. Okey, kalau siapa-siapa yang nak follow TikTok saya ni IG, Facebook tu nombor saya. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, saya TikTok kan. Yes, bolehlah WhatsApp saya. Okey, saya nak open untuk Q&A. Ada tak apa-apa soalan nak tanya? Nak jumpa nak biru. Kenapa adik adik cikgu bukan kota polis ke, bukan pekerja radiologi ke, bukan di industri swasta? Kenapa cikgu? Okay, satu sebab kita tahu cikgu ni dia macam bukan master betul ya? Dia kerja government. Satu lagi kebetulan cerita tu melibatkan seorang cikgu. Itu yang Aziz guna contoh cikgu real. Sebab sejak situ yang Aziz dapat kontak dengan cikgu. Macam baru semalam pun cikgu juga. Sebab tu dia payment cantik lah, insyaAllah tak ada masalah lah. Dan yang kedua, kebetulan yang cerita yang Aziz nak share tu dia kenal kat cikgu. Tapi masa tak tu, Aziz tak cakap pada cikgu je. Aziz tanyalah siapa nurse, siapa doktor. Kadang-kadang ada doktor juga. Dia doktor kerajaan. Dia sendiri yang bersetuju dengan Azri punya share itu. Maksudnya kat situ dah ada backup kuat. Doktor sendiri masuk live kita. Okay. Ada tak lagi soalan? Ya. Yo. Tak susah pun. Saya kalau buat pasal live saya, cerita benda yang sama je. Sebab yang masuk live saya tu betul yang sama. Betul ya? Adalah seorang dua yang saya pasal. Tak ada modelin dah. Kan? Lepas tu last jual medical kan. Saya tahu hantu dia selalu selat dia. Okey, saya macam ni saya kata, okey bang. Kalau abang masuk tu keluar kelas saya. Saya kata, bukan abang seorang je masuk kelas saya. Apa lagi kita datang kelas saya? Sebab tu saya punya cara, kalau orang masuk kelas saya, orang yang naik tetap, saya tolong dia tetap dia. Saya kata, itu cara saya. Kalau mungkin orang tak berani, saya jenis pak dia. Pak lima perang. Kita lain kita sendiri. Okay. So saya pun sama je dengan semua. Saya starting live pun view 2, 3, 5. Tak ada jalan mudah. Tak ada hanya view terus 1,200 tak. Semua saya start pada bawah. Cuma nak dapat pada tu kata saya pun hampir 2 tahun baru dapat macam ni. Cuma bagi saya kan, apa pasal adakah follower yang tinggi menjadi view tinggi? Siapa kata ya? Siapa kata follower yang rendah view rendah? Ataupun follower rendah view dia boleh tinggi? Boleh. Betul, saya setuju. Memang saya dah buktikan pun. Saya lupa nak abang saya live pakai 2 handphone tau. Akaun nama saya ada lebih kurang 13.9k. TikTok baru lebih kurang 3,000 lebih. Sekarang ni yang TikTok baru yang follower lagi sikit tu view lagi tinggi daripada follower yang lama. So maksudnya pada situ follower yang tinggi tak menjadi view tinggi. Mungkin cara saya guna teknik storytelling. Saya create problem, saya bagi mereka nak jadi macam serabu, lepas tu baru saya bagi solution. Betul tak? Itu yang mereka boleh follow untuk lain apa. Nanti kalau kata apa live, dah habis live tu kan, kita boleh tengok record kita. Dekat situ dia tulis average view. Dekat situ kita boleh tahu. Contohlah ada 7,000 orang. Setiap seorang tu berapa saat dia stay dalam saya punya live. Macam saya punya record lebih kurang paling lama 1 minit 5 saat. Maksudnya setiap orang duduk dalam saya, dia tengok 1 minit. Kalau hampa punya report contohlah 2 saat. Maksudnya orang masuk 1 buat. Maksudnya benda, apa yang kita nak deliver tu tak sampai. So macam mana kita nak share? Betul tak? Saya tak kata yang medical mungkin ada orang close. Cuma kalau nak view tinggi, saya guna teknik itu lah. Kita guna teknik storytelling.
Kita jangan jual produk, kita create awareness dan kita bagi value. Kita bagi orang nampak kenapa nak kena ambil medical card. Sebab produk orang semua dah tahu. Kita check GPT pun orang boleh compare. So cuma kita nak why orang nak kena ambil medical card. Sebab kadang-kadang dia pun tak rasa urgent. Sebab saya pernah masa saya tu, masa saya bagi awareness tu, ada seorang tu komen, saya sempat baca lah. Oh, saya baru nak terminate medical card. Tengoklah cik dia tahu tak jadi. Dia dekat saya maksud tu, benda tu sampai kat dia. Ada seorang lagi tu, kok tu kata, kok dia macam staf kerajaan. Bukan dia macam admin tu kat hospital kerajaan lah, belas Selangor pun. Lepas tu saya bangga kok tu lama kok dekat berapa minit, dia kata, betul apa yang Azli kata tu. Sebelum ni akak tak pernah fikir pun sebab kau rasa kok ada GL. Tapi baru ni akak pergi, anak kok sakit, pergi emergency. Pada tu kadang je, padahal kok staf kerajaan tu tak ada priority pun. Saya kata macam tu. Ada seorang lagi kok tu dia kata, sebelum ni kalau AJ main, saya tak pernah pun nak dengar. Tapi bila duduk dengan Cik Azri, dia kata, saya rasa terpanggil macam pakcik tu kata lah. Kan? Tu saya kontak Cik Azri. Saya benda tu sampai kat dia. Saya pun pernah dapat link daripada doktor-doktor ada link untuk. Maksud pada tu, kita boleh dapat macam-macam background kejap. Cuma dah dapat nombor tu tapi kan. Tapi ramai sakit pun ada yang 5 dalam satu. Ada kanser buah pinggang jantung, tak tulis ada buah. 5 tu. Ada yang umur saya umur 75 boleh apply ni tak? Tapi tak perlu pun tak apa, mungkin anak dia. At least kita simpan nombor dia. Dia tengok sudah WhatsApp kita. Okey, ada kita soalan? Cikgu nak tanya, macam kita tahu lah ejen ni, dia kebanyakannya dia takut. Sebab apa? Sebab dia rasa macam knowledge tak cukup. Jadi dia takut nak handle objection. Macam cikgu bila live, topik yang sama, case study sama lah. Contoh-contoh sama lah. Adakah seminggu ni cakap case study ni? Sama. Hari saya udah macam sama. Case study satu je. Ya, saya ada 2 cerita. Satu pasal cikgu, satu lagi cerita pasal remaja. Mungkin boleh guna pasal remaja ni, okay, saya share sikit lah. Tadi pasal cikgu tu dah tahu kan, dah tahu dah kisah kedua. Okay, kisah yang kedua ni, padahal dia cerita bukan kawan klien saya pun, klien kawan saya. Dia tengok bila kata kawan saya, orang kata. Dia cakap, okay, saya ada satu lagi saya dekat. Saya ada lagi satu cerita yang saya nak kongsi. Okay, cerita ni kawan saya umur 22 tahun. Tak dijadikan cerita, satu hari tu hari Jumaat. Hari Jumaat lelaki pergi mana? Sembahyang Jumaat. So on the way naik motor nak pergi sembahyang Jumaat tu dia accident, langkah belakang kereta, accident, kaki dia patah open fracture. Patah open fracture tu macam mana? Tulang kaki tertumpul keluar, open fracture. So kalau accident, saya tanya, ambulans daripada kerajaan ke swasta akan ambil? Kerajaan. Okay. So sama. Saya kata kawan saya ambulans dari kerajaan ambil, bawa dia pergi kerajaan. Masa tu dia duduk dekat emergency. Ramai lah dia kata masa tu. Patah kaki ni adakah dikira kecemasan? Tak. So, tahu dia buat apa? Dia tak mengamuk, dia tak pergi maki doktor, dia tak pergi tutup hospital, dia tak pergi sispakan doktor. Saya kata dia, apa dia buat? Dia pergi masuk hospital swasta, saya kata. Terus dia buat, macam mana budak yang umur 22 tahun, dia boleh berani pergi hospital swasta. Sedangkan tuan-tuan dah kata tadi, hospital swasta mahal. Okay, apa dia kena bayar? Untuk operate kaki dia, masuk besi. 50,000, 30,000. Okay, saya kata dia, total dia bayar lebih kurang termasuk follow-up lebih kurang 40,000. Dia kata, tuan-tuan tahu tak dia bayar pakai dia? Macam mana budak yang umur 22 tahun, yang gaji basic tak sampai pun 2,000 boleh bayar kos rawatan 40,000. Kalau tuan-tuan dekat tempat budak tu, tuan-tuan nak cakap mana 40,000. Saya pun tak ada 40,000, 40,000 saya boleh bayar. Saya kata, saya pergi berbincang. Lepas tu dia berkomen, oh dia call mak dia tu. Tak sokong kan. Saya masih jawapan lah kan, kat dia pun sendiri jawab. Baru kita bagi solution. Lepas tu dia bakal, saya kata top. Dia tak call mak dia, hari yang sama dia masuk, hari yang sama dia operate. Itu sejuk, sebab apa? Sebab dia apply medical card 2 tahun yang lepas. Tuan-tuan tahu dia bayar sebulan berapa? Sehari RM5. Sebulan 100? Setengah. You nak bayar 100 kau, you nak bayar 40,000? 100 setengah. Tapi saya kata kita kena bincang. Kan, tolong jangan bergerak-gerik saya kata. Kalau kita beli kereta yang susu nilai pun, isu yang ada. Tambah kita punya badan tak ada nilai.
You nak kira duit, you kira. Kalau you sakit, doktor tak pernah peduli you siapa, you kerja apa, doktor tak tanya. Simpanan you berapa, doktor tanya you nak bayar dengan duit. Kau beri kakak. Kita bagi jawapan yang cukup. Ini cara saya lah. Sebab jadi sebab bila kita badan, kita tak tahu yang depan yang tengok tu siapa. Kalau benda tu sampai kat dia, nasib lah. Kalau kita nak cakap macam tu dengan kawan, cakap. Kawan kita pun. So itu yang best. Kita boleh cakap depan. Sebab kita tahu yang depan siapa. Itu saya pula lah. Contoh ada satu lagi contoh dia kata, bayar 10 doktor tak pernah claim pun tak jawab apa. Semua betul ya? Kita cakap alhamdulillah, syukur, sihat. Kita jawab tu, kita cakap, okay bang, kalau abang kata abang baik 10 tahun, abang tak pernah sakit, first kali abang kena buat, sujud syukur sekarang. Dia kata, sebab apa? Sebab abang sihat. Orang lagi tak mau guna, abang nak minta guna. Itu saya beri contoh pasal reta. Abang ada reta tak? Ada. Okay, saya tak tahu kita renew insurance kan? Tapi abang pernah minta tak? Sama insiden sebab abang rasa rugi tak pernah claim. Tak ada pula. Tapi kenapa abang? Abang minta abang sakit. Saya kata. Sepatutnya abang kena rasa rugi dah. Abang dah renew insurans 900 sekali tak pernah claim. Dia bagi kaya insurans kereta ya. Bila lah kat pokok. Bagi claim sekali. Abang tak pernah pun rasa macam tu. Kenapa main kat abang? Abang nak kata macam tu. Itu dengan abang siapa lagi bernilai? Kita tanya soalan biar mereka yang ini yang saya guna. Okey. Semua okey ke? Okey. Sampai saya dapat? Okey. Ada soalan lagi tak? So jangan takut ya. Ada yang masuk jenis yang Muslim, yang Islam pun. Jadi Islam dengan Kita, oh, you cakap jadi seolah-olah you bergantung kepada mereka. Kita ada Allah. Oh, saya dah dapat lah tu. Macam-macam. Tu ada jawab. Kalau kenapa ada jawab? Kan, kita ada Allah. Kenapa kita nak kena bergantung kepada mereka? Takkan dia sakit tak boleh masuk hospital. Macam kita kena ada rumah. Lebih kurang macam tu lah saya guna. Abang kalau sakit gigi pun abang tak boleh tunggu dah. Abang cirit 2 kali kau bangkit gigi dah. Ini kan tak kan saya nak bangkat. Tunggu saya kata. Sama saya bilang ayat kau ada kata. Kalau macam tu keluar rumah tak payah kunci, tak payah kunci rumah, tak payah kunci kereta. Kita doa, tawakal, ya Allah. Jaga abang jangan makan lagi sebab kita tahu kita mati juga nanti abang jangan makan. Last kali kita tempat kita dekat kubur juga, so abang tak payah makan. Kalau abang tak balik, abang doa, abang tak payah kerja, abang doa, ya Allah bagi rezeki jatuh. Tak payah kerja. Tak boleh tiap. Kita counter dengan soalan balik, biar dia fikir benda tu. Itu saya minta balik kepada Pak Suri bang, saya bukan nak counter bang. Saya cuma nak cerita penting. Saya tak nak disebabkan mindset abang ni, orang yang baca mindset abang ni, tiba-tiba dia nak cakap abang, dia tak nak ambil insurans, tiba-tiba dia sakit. Apa orang tamu yang akan lari tu? Abang tak boleh tolong dia pun. So nak masuk live abang, kalau rasa benda tu tak boleh bagi manfaat, jangan komen saya kata. Saya cakap benda macam tu, saya direct. Mungkin sebab tu kau video TV. Sebab kalau orang saya macam nak pergi TV kan, saya kata mungkin sebab mungkin interaksi kita dengan mimik muka, dengan saya pakai doktor, saya letak tajuk kat belakang tu. Itu saya. Ada saya kalau apa kenal apa saya kenal dia kan. Dia tu macam tipu saya lah. Saya memang follow dia sebiji. Yang saya dapat idea daripada 2 handphone daripada dia. Saya tak fikir satu contoh kita nombor satu handphone lah contoh okay. Saya pakai ekor lama. View katakanlah 4 hati. Lepas tu saya pakai handphone lagi satu. View 3 hati. So combine 2 dekat situ dah berapa view? 7 hati view. Contoh yang ekor lama dapat 10 ni, ekor baru dapat 5 ni. So total 15 ni. Dia dah boost dekat situ. At least kalau ekor lama kena ban, saya ada backup ekor baru. Sebab kena suspend 3 hari. Dia kata saya guna senjata yang berbahaya. Saya pun pelik. Kenapa benda TikTok kan AI. So kena restriction, kena suspend 3 hari. Jadi saya ada account baru backup. So dia boost kat tu. So saya pun beli handphone lagi satu lah. Dia beli baju doktor, saya pakai baju doktor. Macam dia ni kan, dia lagi berani tau. Dia pernah letak tajuk. Saya letak jangan pandang-pandang masuk hospital tau. Dia letak tajuk Malapetaka Hospital Kerajaan. Saya tak. Ini lagi dia
Dulu lari dia ulang tajuk sama saya. So kita nak orang yang masuk tu kita kata begini. So nak dulu orang lain. Itu teknik yang saya gunakan. Sebab kalau pasal pernah jumpa tak ejen yang lah macam kami. Boleh katakan yang saya jumpa ejen semua cerita pasal produk, letak tajuk mereka, apa salah berbagai tu. Benda tu bagus. Cuma pernah tengok tak ejen buat itu bila banyak. Sebab orang tahu lah solution, kita dah bagi dah awal solution mereka kan. Kita nak cerita, kita nak create problem bagi dia nampak. Why dia kena perlukan benda tu? Kita nak cerita baru kita bagi solution. Ibu saya tak fokus sangat sebab saya pernah buat ibu view okey tapi dia drop cepat. Sebab kita tak akan goreng sangat. Macam bila kita boleh goreng hospital kerajaan ada. Dah kan isu doktor tak cukup. Cuma kita kena banyak membaca lah sebab kita nak deliver tu benda yang fakta. Jadi kalau orang batch kita cakap based on fakta. Kena study skill dan research tu. Okey, benda tu yang kita nampak knowledge kat kita. Orang jadi confident. Sebab saya cakap sejam boleh cakap kat stok antara skill tu masuk kontak. Tapi sebab kita dah buat hal ni water macam benda tu dah jadi flow dah. Jadi satu yang buat saya rasa kita boleh consider contoh saya sparring saya dengan contoh Daniel. Contoh saya contoh bagi saya buat pian tak nak kan. Lepas tu contoh Daniel dah dah. Okey dah 7.5 bagi. Saya tengok dah. Wish. Lead dia masuk mati tak boleh. Kita yang terbakar tak boleh banyak kena buat lain. Tengok lead dia dekat 20-30. So kita tak langsung pun dia push kita. Sebab kalau kita dah start bawa je lah. Kita tak bawa je ni. So dekat sini memang boleh buat sale. Dia sendiri yang bagi number, kita jadi mudah untuk contact. Okay. Ya. Dalam tempoh live kan 30-40 minit tu ada disebut tak pasal prudential ke pasal imtiaz ke ada sebut tak? Kalau sebut waktu mana? Kita tak sebut. Maksud saya tak sebut bila contoh saya tunjuk kad tu. Kad tu ada prudential. Saya kata bila saya tunjukkan dalam itu kan dia macam mirror terbalik. Lepas tu orang komen boleh tunjuk lagi sekali tak? Kad tak nampak. Saya kata okay, saya daripada Pro BSN, the biggest company ever dekat Malaysia. Kita nombor 1. Ada tu benda yang tak ada dekat company lain, 13 tu betul-betul kita nombor 1. So benda tu tak ada dekat company lain. Saya kata you nak ambil, you ambil Pro BSN. Jangan ambil semata-mata murah sebab murah bersebab, mahal pun bersebab. Saya tak nak disebabkan you nak ambil murah semata-mata, end up nak claim macam-macam problem. Macam company tu sudah ada lah, tak nak mention lah company menang. So kita nak bagi value benda tu. Maksudnya tak nak sebut langsung. Saya dengan ejen prudential tak sebut pun. Belum. Saya akan sebut bila saya tunjuk kad tu. Okey. Ataupun dekat ujung-ujung. Dekat saya daripada BSN, doktor duduk dekat mana pun, Sabah Sarawak pun, jangan risau. Saya gabung satu Malaysia. Yang penting duduk dalam Malaysia, yang penting sihat. Macam saya letak syarat 3 tau. Kalau siapa nak apply, first saya cakap siapa yang masih lagi sihat. Sebab apa? Sebab saya nak tapir saya siap. Sebelum dia nak isi form tu, okay, kalau you betul-betul serius nak apply, saya ada 3 syarat. Kalau you cukup 3 syarat ni, you boleh apply dengan saya. Saya cakap, okay, first, you kena sihat, you tak boleh ada penciuman kanser, jantung, pemikiran dan sebagainya. Siapa sihat dekat sini, tolong komen sekejap, saya nak tengok. Ada komen, saya. Okay, first. Second, saya utamakan bawah 60. Sebab tengok kan atas 60 boleh lebih, cuma kan mahal. Kebanyakan bila kita beritahu harga atas 60, mereka booting, senyap. So kita nak tapik. Saya kata, saya buka peluang untuk bawah 60. Siapa yang atas 60, boleh apply. Kalau masih lagi sihat, kalau you mampu bayar sebulan 500, you boleh apply. Saya clear terus langsung. Yang ketiga, kalau you seorang yang tak berkira duit, you boleh apply. Sebab dekat sini bukan untuk sayang duit. Kalau you nak sayang duit, you pergi ASB, you pergi Tabung Haji. Sini untuk tempat orang yang sayang kesihatan, bukan sayang duit. Kalau you sayang kesihatan, you boleh apply juga. Rakyat itu. So kalau you betul-betul serius, isi maklumat di bawah. Sudah tengok link masuk. Maksudnya satu lagi untuk akaun yang kedua TikTok tadi tu, Okay. Azri buat live serentak ke ataupun serentak. Serentak sekali. So depan saya dua handphone. View banyak. Okay tak? Itu dia punya. Okay lagi tak? Okay kan? Okay. Ini kan gampang pun. Okay, so tak maaf kalau kata ada yang terasa hati semua kan. Saya harap apa yang saya sampai ni boleh bagi manfaat dan yang mana tak pernah live cuba buat. Tak apa, jangan takut view bertiga orang pun tak apa, itu namanya proses. Sebab saya pun dulu macam tu juga.
No? Okay, so kalau ada masalah nanti boleh jawab saya, aku dah tak faham apa boleh jawab. Ataupun nanti saya live ke boleh masuk tengok jawab saya buat live sebelum. Basically sama je apa yang saya share dekat apa ni. Okay, so tak ada apa dah boleh tak? Boleh kan tak masuk? Boleh.